bila submit dokumen kasih Anson ni? Semalam lah. Semalam. Ini hari you datang lah. Lepas tu saya fikir-fikir kan. Datang saja lah pergi sana tengok apa cerita kan. Ya. Saya sudah 3 kali angkat motor. 3 kali. Semua tu loan bank semua. Pun settle. Settle raya lah. Yang ni macam apa? Saya tengok sini you punya gaji masuk, you bayar apa pinjaman? Ini siapa punya nama ini? Mana? Ini nama siapa? You bayar pinjaman. Oh, tu bos saya. Tu bos. Oh, you pinjam duit dah. Dia pinjam duit dia. Macam duit gaji kita ambil awal, macam tu lah. Oh, dia pinjam dia dulu, nanti gaji dapat you bagi balik dia lah. Kalau dia lagi pinjam you, sama lah, nama dia pun sama. Dia lagi masuk 700. Sebab kita kalau apa tak cukup bajet duit simpan, lepas tu kita nak pakai duit, kita kena pergi dekat dia lah. Oh, dia boleh tolong lah. Boleh tolong lah. Ini kali tak ada minta dia tolong? Ini lain. Kalau kita kerja full 20 hari ke 30 hari kita boleh lah. Tapi kalau macam nak buat individu ke peribadi ke, memang kena carilah.